Saya nak cerita satu kisah yang berlaku di tempat saya sendiri. Dan benda ni berlaku kepada kawan-kawan saya juga. Tapi saya gunakan watak dalam ni, nama dia saya dah tukar. Dan ada juga nama yang betul saya gunakan. Kisah ni terjadi selama 3 hari. Setiap 3 hari ni kisah dia lain-lain. Dia berlaku kepada orang lain juga. Plot twist dia disebabkan satu orang yang tamak kepentingan diri sendiri, duit dan berlagak pandai. Benda ni berlaku tak terfikir benda ni boleh berlaku. Dan benda ni pun dekat dengan saya juga berlaku. Okey, saya tak nak tengok cerita panjang bab ni. Satu bendanya, sebelum saya buat rakaman ni pun saya dah kena ganggu 2 kali. Saya buat rakaman ni, kamera saya seperti orang tekan on off dalam keadaan laju. Tak berhenti. Saya pelik juga tapi tak apa, kita teruskan. Sekarang jam pukul 3 pagi. Okey, saya pendekkan cerita lah. Saya cerita dengan kisah yang pertama lah. Punca kisah pertama. Yang pertama berlaku kepada Tamam. Kawan saya jugalah, Tamam. Satu hari tu, Pak Long dia dapat ikan. Mancin dia dapat ikan haruan. Dia dapat ikan haruan yang besar 3 kilo. Bila dia dapat ikan 3 kilo, dia pergi menganjing si Tamam ni. Tunjuk. Yang Tamam ni, dia baru beli mancin. Iaitu macam casting yang terbalik tu. Tapi dia tak dapat rasmi ikan lagi. Si Pak Long ni dia pakai macam biasalah. Itu kita tak perlu nak cerita. Dia pakai macam biasa. Tapi dia dapat ikan 3 kilo. Ikan haruan 3 kilo. Okey, kami kawasan kampung kami ni, kami mancing menggunakan katak betul. Kami tangkap sendiri. Sebabnya keliling kampung kami kelapa sawit. So, mudah untuk kami dapat tangkap katak. Mudah untuk dapat katak dulu lah. Pakai umpan hidup. Kemudian, bila Tamam ni kena menganjing, memang nampak dia ni macam steady. Rupanya, dia ni simpan dalam hati. Kawan bara. Kawan bengang. Kalau saya pun bengang kan. Yelah, kita baru beli mancin tapi tak dapat ikan lagi. Jadi nak jadikan cerita, rupanya Tamam ni dia ada pasang satu niat. Malam ni aku nak mancin. Sorang-sorang, aku tak nak mancin ramai-ramai. Selalunya kami mancin 2-3 orang akan pergi. Tapi kali ni dia nak mancin seorang. Dia diam. Tapi dia pasang niat dia nak lawan si Pak Long ni. Dia kata hang tunggu. Lebih daripada tu aku bawa naik. Hang tunggu. Kita pendekkan cerita. Pukul 8 malam. Tamam dah siapkan peralatan nak mancin. Okey, dia siapkan peralatan nak mancin. Sekali dengan batang mancin, dia bawa, dia pergi cari katak dulu umpan dalam ladang kelapa sawit. Dia naik motor dia pergi ladang sawit, cari katak umpan, cari umpan lah, katak hidup. Dia punya niat nak cari dalam 10 ekor, nak mancin pupuh. Kalau boleh nak mancin sampai pagi lah. Sampai dapat lah, senang cerita. Kemudian dia dah siap peralatan dia pun pergilah ke ladang kelapa sawit ni. Pergi satu tempat ni, saya gelarkan tempat ni Blok B, ladang sawit. Blok B. Tangkap katak air ni, benda ni biasa bagi kami. Sebabnya kalau musim hujan, ada lopok air, cukup dengan ada lampu handset ataupun torchlight, kami dah mudah tangkap dah katak air ni. Suluh je kami boleh nampak mata katak. Memang cukup senang untuk tangkap, dia takkan lari. So nak dapat 10 ekor tu benda mudah, bukan benda susah. So si Tamam ni dia yakin lah, dia akan dapat 10 ekor katak, dia akan dapat. Sap-sui lah dia akan dapat lah. Bila dia sampai tang Blok B, dia cari katak. Dia turun motor, dia cari katak. Okey, dia cari katak. Tapi pada masa dia cari katak tu, hati dia nak pergi Blok A. Sebabnya Blok A ni katak selagi saiz cantik, saiz mega. Nakkan ikan besar, katak mesti nak kena besar. Dapat besar-besar 2 jari macam ni kan. Cukup lah. Puas lah mancin. Pakai mantel kayu besar. Kalau kat sini banyak katak. Ada bunyi kan. Tapi kecil pula. Dia tetap juga cari lopok air, sulur apa semua kan. Tapi hati dia ni nak pergi ke Blok A. Tapi pada masa yang sama, diri dia kat sini pun dah cukup dah, dia cakap. Dia kata dalam hati dia, kat sini pun dah cukup dah. Dia macam berlawan tau dalam diri kan. Ada yang kata apa, kat sana banyak kan. Tapi dalam diri dia kata apa, kalau kata rezeki, katak kecil pun dapat kan. Sana katak besar baru ikan nampak. Macam-macam. Ini permainan, orang kata apa, fikiran kita ni. Benda nak jadi. Lepas tu, bila dia cari katak, baru dapat dalam 3 ekor. Bunyi katak banyak. Sebabnya, petang tu hujan. Memang bunyi katak bersaut-saut lah. Dia baru dapat 3 ekor. Macam mana tau, dia cari. Masa perjalanan dia cari tu,
bukannya makin lama dia pergi dalam keadaan makin jauh daripada motor tau. Dia cari-cari, dia pusing, dia pergi ke arah motor. Bermakna macam disuruh pula pergi ke tempat A. Bila dah sampai kat motor kan, hati ni tak nak. Tapi diri ni pergi. Start motor, pelan-pelan bawa pergi ke Blok A. Blok A ni agak jauh. Dan kawasan Blok A ni, bagi kami penduduk sini, kira zon, orang kata zon, nak kata zon merah tak lah. Tapi zon ni angka sikit lah. Orang kata apa, seram sikit lah. Sebabnya kawasan situ gelap. Kawasan Blok B ni, kawasan pokok sawit yang baru berumur dalam 3 tahun. Pendek, rendah-rendah lagi. Tapi kawasan A ni, pokok kelapa sawit dia tinggi. Dah patut ditebang. Boleh faham? Okey. So kawasan dia, bila pokok tinggi, kawasan dia akan jadi redup. Sebabnya pelepah sawit, dia akan merembang. Ke bawah dia akan jadi redup dan gelap. Bila kawasan B ni, pokok pendek, dia masih rasa lapang lagi tau. Tak rasa perasaan takut tu kurang. So, dia bawa motor, dia terus tuju ke arah Blok A ni. Memang Blok A ni banyak katak. Memang betul. Pasalnya, tempat yang tak pernah diusik, memang banyak katak. Sebabnya pokok tak pernah diusik. Macam Blok B, Blok B, kawasan tu pernah diusik. Maksud saya, pokok yang rendah ni maknanya baru ditanam. Kawasan tu pernah dirombakkan dia punya tanah. So, lain dengan blok yang A ni. Blok A ni pokok lama, pokok yang tak pernah diusik. Bermaknanya, situ macam tu lah selama 30 tahun usia pokok kelapa sawit. 30 tahun macam tu lah dia. So, kat sini memang banyak yang macam special sikit binatang. Dan kawasan tu pula, entiti ni memang rare. Kalau buat paranormal memang rare. So, saya pendekkan cerita. Dia pergi dalam jarak tak apa jauh. Dekat je ikut kan antara blok-blok ni. Dia bawa slow motor. Kata tamam, dia bawa slow motor. Cuaca cantik. Bintang dia nampak. Semua dia nampak. Tapi perjalanan dia nak pergi tu, dia kata, masa ni dia tak tahu. Sebabkan angin. Masa bawa motor kan ada angin. Yang kita bawa motor ada angin. Dia nampak pokok banyak bergerak. Tapi dia fikir mungkin angin kan. Tak tahu ataupun pokok tu gerak sendiri kan. Tapi dia tak nak fikir. Otak dia fikir nak dapat ikan, nak mancing. Nak cari katak. Katak baru ada 3 ekor, saiz sedang. Target 10 ekor. Dapat yang saiz besar-besar sikit cantik. Blok A je ada. Okey, pergi. Dia nampak pokok ni macam ditiup angin yang kencang jugalah. Tapi dia abaikan. Dia duduk jalan. Sampai ke Blok A. Semasa nak masuk Blok A ni, tempat yang nak cari katak ni, dia ada satu simpang. Kat simpang tu dia berhenti. Menurut kata tamam ni, dia kata dia nampak simpang tu seolah-olah macam gerbang pun ada. Tapi nampak gelap dalam tu. Tapi boleh nampak cahaya bulan kat tengah. Lain macam tau situasi dia. Tapi saya percaya sebabnya tempat yang A ni, pokok dia kebanyakan dah tumbang sendiri. Bila tumbang sendiri, kawasan tu akan jadi lapang tengah. So memang mudah cuaca bulan untuk masuk. So dia kata, malam tu dia kata, dia duduk, dia nampak lain. Gelap ni, lorong ni. Tapi kat tengah tu dia nampak macam ada kawasan terang. Bukan terang maknanya terang matahari ke terang cerah, bukan. Terang dengan cahaya bulan. Memang nampak suasana lain. Dia berhenti dan dia fikir. Kata dia tamam, dia fikir, dia kata, kat sini dia dah start mula rasa macam pelik. Kenapa beria sangat aku nak cari ni katak ni, dia kata. Padahal dia kata, boleh je katak sedang ni, dia kata. Dia antara dua. Nak masuk, tak masuk. Dia renung, perasaan dia dah dapat rasa dah. Macam ada benda yang tak kena. Tapi hati dia kata apa? Kamu nak ikan besar tak? Itu yang jahat. Katak ni banyak kamu dengar bunyi. Bunyi memang rancak. Kurang bunyi katak. Memang rancak dia kata. Bersahut-sahut ni bunyi katak ni. Memang macam lubuk katak ni. Dia berhenti lebih kurang dalam 3 minit macam tu. Dia menung, dia bakar sebatang secret. Ikutkan dia nak patah balik. Dia kata tak nak cari masalah, nak mancing. Dia malas nak fikir. Tapi diri dia boleh pulang motor pergi masuk kawasan tu. Dan dia seolah-olah macam ikut je. Otak dia nak ikan, nak mancing, nak lawan Pak Long ni tadi. Dalam dia berperang dengan diri dia, ada hati kecil dia cakap, ada benda tak kena. Ini macam ada benda tak kena. Kenapa rasa lain? Dia kata semasa dia masuk je dalam kawasan yang dia nampak lorong gelap ni, dia kata suasana dah jadi lain. Suasana dah jadi malam,
Nanti dia gelap. Angin macam haba. Bunyi binatang, serangga semua tak ada. Yang ada hanya bunyi katak. Nak kata bunyi burung ke tak ada. Bunyi belalang, sunyi. Haba panas. Yang dia nampak bunyi katak. Itu yang buatkan teruja dan dia tertarik lagi nak pergi. Dia dah lupa dah benda-benda lain. Dia pergi. Dia parkir motor. Memang betul. Kawasan tu agak lapang. Ada lebih kurang 3 ke 4 pokok yang dah tumbang sendiri. Dan kawasan tu memang lapang lah. So, bila pokok tumbang ni kat situ lah banyak katak duduk kan. Tanah gambut. Dan bila dia tongkat motor, dia pergi cari. Okey, dia cari-cari memang betul ada katak. Dia dapat 3 ekor. Termasuk yang dia dapat tadi, 3 dah ada 6 ekor. Dia cari lagi. Masa ni bunyi katak memang rancak kiri kanan. Pumprang. Dia jalan. Orang cari katak ni, dia akan randuk rumput. Kalau tak ada lecah ataupun berlopok air, kita akan randuk rumput untuk halau katak keluar. Tunduk ke bawah. Dia randuk rumput sambil dengan torchlight. Torchlight kepala tak pakai. Dia pakai torchlight tangan. Dia suluh. Lepas tu macam mana dia nak cucur rokok yang dah terpadam. Dia pegang. Dia bakar. Torchlight ni suluh straight ke arah depan. Naik bulu roma. Dia straight suluh ke arah ke depan. Dia tengok. Yang dia nampak depan dia, kelibat putih, berbungkus, jelas ada ni, hitam, berwajah hitam, dalam keadaan sebelah pokok naik. Sebelah pokok kelapa sawit, dengan keadaan macam ni. Tamam kata, bila dia nampak, dia kata kaki berat dan terkaku. Dia kata dia kaku tu hampir seminit. Dia terkaku. Dan benda tu tak bergerak. Benda tu macam tu sahaja. Automatik terus keluar perkataan. Kat sini tak ada katak ni. Dia terus kali dengan beratnya langkah dia. Nak lari, dia kata nak lari tak kena dengan situasi. Dia kata, aku nak lari, tak tahulah tak kena dengan situasi ke. Ataupun dah tak boleh nak lari ke. Dia cuma melangkah pelan. Tapi dalam cuba keadaan laju. Tapi tak boleh laju. Dia kata semua dah lembik. First time dia nampak. Dia pergi kat motor. Dia pegang, dia tunduk. Dia tolak motor. Arah nak keluar balik lah. Tapi kita ni mesti juga nak tengok belakang. Betul? Dia tetap juga tengok belakang. Yang dia nampak benda tu dah semakin dekat. Tapi belah sini. Boleh faham tak? Tadi dia belah sini. Jauh sikit. Tapi dia dah macam dekat. Dia belah sini. Iaitu pocong. Yang ini dia tak tunggu lama. Dia tengok kan. Dia kata satu hentaman dalam diri dia tu. Maksud dia satu perasaan yang zoom naik. Terus jadi kelang kabut. Itu yang mulakan jadi kelang kabut. Saya naik bulu roma. Itu yang dia jadi kelang kabut. Dia cuba start motor tak boleh. Dia start motor tak boleh. Sebenarnya bila kita dalam keadaan kelang kabut ni tak boleh. Memang tak boleh kita nak start motor. Rupanya kunci tak buka. Jadi yang dia boleh buat apa? Dia turun, dia tolak. Dia kata nak menangis tak menangis. Tapi dia kata dia terasa macam bahang daripada belakang. Seolah-olah macam kita lari daripada kerja polis. Keadaan takut lah. Tapi lebih lagi. Dia kata saya boleh faham perasaan tu lah. Dia cuba tolak motor. Dia kata tak berat. Motor tak berat. Boleh tolak. Tapi punya takut tu. Nak tengok belakang takut. Set merah dah tak tengok. Dia tolak motor. Jauh. Sampai ke keluar yang laluan gelap tu. Dia sampai ke simpang yang dia berhenti tadi. Dia tolak. Dia naik motor. Dia start 3-4 kali start. Boleh hidup. Time ni lah baru dia suluh kali ni. Dia suluh lagi sekali. Masa dia suluh sekali ni. Benda tu dah dekat tengah-tengah. Lorong tu dia dekat tengah-tengah. Kali ni dia tegak. Dia pulih. Dia kata dia nampak. Dia pulih motor. Motor nak semput-semput. Dia pulih. Dia 1, 2 dia masuk. Dia pulih. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia kata dia tak tahu nak pergi mana. Sedangkan dia boleh fikir. Rumah kawan dekat lagi kan. Sebab masa tu masih dalam keadaan kelapa sawit. Hutan kelapa sawit lah. Sebabnya rumah kawan kami ada je yang dekat-dekat. Dia kejap je kalau ikut kan. Laluan dia straight. Dia boleh pergi singgah rumah kawan. Tapi dia kata dia tak tahu. Dia huru-hara. Dia kata punya gabra. Yang dia ingat, dia kata
Dia bawa sampai je dekat rumah dia, masuk kawasan rumah dia. Daripada jauh dia dah tongkat motor, dia lari. Dia tak masuk ketuk pintu, tak ada. Tak masuk ketuk pintu. Tahu dia masuk ikut mana? Dia masuk ikut pintu belakang. Yang pintu belakang tu memang tak ada kunci. Ni lah, tak ada. Dia kata tak ada. Dia tolak pintu belakang, pintu papan biasa. Rumah kampung, pintu papan biasa. Dia tolak sampai tercabut AC. Tolak. Masuk, dia tolak. Dah tak boleh kunci, dia tarik. Apa benda saya tak ingat. Dia ambil tonggas saya ingat. Dia tarik, dia lock pintu. Dia masuk bilik. Menggigil. Dia kata yang dia takut, yang dia tak boleh lupakan, iaitu macam ni. Dan dia suruh lagi sekali, dia dah belah sini. Dia kata benda yang dia nampak ni tinggi. Memang tinggi. Lebih daripada dia. Ketinggian dia. Ketinggian orang biasa lebih daripada ketinggian dia. Dan memang betul-betul putih dan jelas ada ikat kat sini dan berwajah hitam. Dia cakap bunyi katak yang bising tadi automatik senyap. Apa bunyi pun tak ada masa yang kejadian tu, dia cakap. Dan katak tu pun dia dah buang macam kata lah. Mujur mancing dia tak buang. Ini kejadian yang pertama berlaku lah kepada sahabat saya, kepada kawan saya ni, Tamam ni. Benda ni dia tak habis kat sini tau. Rupanya dia ada lagi 2 kisah. Benda ni dia jadi 3 hari berturut-turut. Gangguan oleh benda yang sama, Allahualam, tapi yang saya rasa benda yang sama gangguan dia, tapi kepada orang lain pula. Yang lagi 2 hari ini orang lain pula. Yang ketiga punya cerita baru kita boleh faham twist dia. Kenapa benda ni boleh jadi. Sebelum ni tak pernah jadi. Nanti saya akan sambung dengan yang kedua punya. Apa-apa pun saya minta, kalau yang dengar sampai habis kisah ni, saya minta subscribe saya, support saya. Saya akan buat cerita yang lebih lagi lah. Dan kalau ada yang sudi share ataupun kebanyakan saya akan kutip cerita ni. Permulaan sekarang ni saya kutip daripada kawan-kawan saya yang mana ada. Dan saya cari. Dan kepada mak saya korek semua cerita seram. Dan pada masa yang sama saya membuat kisah dongeng. Kalau ada yang nak kongsikan cerita, boleh tulis kat komen ataupun ambil email saya. Apa-apa pun saya mohon untuk like, share ataupun subscribe saya. Saya akan buat cerita yang kedua sampai cerita ni habis, insyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa dengan episod kedua pula.